Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Arif Hazlan Aksan bin Khairul Anwar, salah seorang anak didik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jenakor yang terletak di daerah Hulu Terengganu. Dan pada hari ini, saya ingin mengulas sebuah buku yang sangat menarik, iaitu bertajuk Tangisan Bangsaku, hasil nukilan Arifin Gah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pernahkah kita terfikir mengapa kita dapat hidup aman dan bebas pada hari ini? Pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan rakyat ketika negara masih dijajah? Buku Tangisan Bangsaku membawa pembaca menyelami penderitaan rakyat, semangat perjuangan para pejuang serta harga sebuah kemerdekaan. Buku ini mengisahkan kehidupan masyarakat Melayu yang terpaksa berdepan dengan penjajahan dan pelbagai tekanan. Rakyat kehilangan kebebasan, hidup dalam ketakutan dan terpaksa mempertahankan maruah bangsa serta tanah air. Melalui jalan cerita yang menyentuh emosi, penulis menggambarkan bahawa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, sebaliknya diperoleh melalui pengorbanan, keberanian dan air mata para pejuang. Apa yang paling menarik perhatian saya ialah cara penulis menggambarkan semangat cinta akan negara. Setiap watak mempunyai pendirian yang teguh dan sanggup mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanah air. Sebagai contoh, terdapat peristiwa di mana Mak Solah merasa tersinggung apabila melihat orang putih menembak monyet sesuka hati. Peristiwa ini membangkitkan rasa benci terhadap penjajah dan menjadi titik permulaan kesedaran untuk menentang. Selain itu, terdapat juga peristiwa di mana Tok Guru Haji Abdul Rahman Limbong memimpin dan membela kaum tani yang menentang undang-undang tanah British kerana dianggap zalim dan bercanggah dengan syariat Islam. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, mereka tidak pernah menyerah kalah. Semangat inilah yang sepatutnya menjadi contoh kepada generasi muda hari ini. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat indah, puitis dan mudah difahami. Penulis berjaya membangkitkan pelbagai emosi seperti sedih, marah, bangga dan insaf. Ketika membaca buku ini, saya dapat merasakan sendiri penderitaan rakyat pada zaman penjajahan, seolah-olah saya berada dalam kisah tersebut. Daripada pembacaan buku ini, saya memperoleh banyak pengajaran. Antaranya ialah kita mestilah menghargai keamanan yang kita nikmati hari ini. Kita juga hendaklah mencintai negara, menghormati jasa para pejuang dan sentiasa bersatu padu tanpa mengira kaum dan agama. Selain itu, kita perlu mempunyai sebagian keberanian, ketabahan dan tidak mudah berputus asa apabila menghadapi cabaran. Buku ini turut mengingatkan saya bahawa generasi muda mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Walaupun kita tidak lagi berperang menggunakan senjata, kita boleh menyumbang melalui ilmu pengetahuan, akhlak yang baik, perpaduan serta semangat patriotisme. Saya amat mengesyorkan buku Tangisan Bangsaku kepada semua pelajar kerana buku ini bukan sahaja menghiburkan, malah memberi banyak ilmu sejarah dan nilai-nilai murni yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan. Sebelum saya mengakhiri ulasan ini, izinkan saya berkongsi satu kata-kata yang menjadi inspirasi selepas membaca buku ini. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dibayar dengan air mata dan pengorbanan. Jangan sesekali kita mensia-siakannya. Marilah kita sama-sama menjadikan membaca sebagai budaya, kerana melalui pembacaan kita bukan sahaja menambah ilmu, malah membina jati diri dan cinta akan negara. Sekian, terima kasih.